Salam sejahtera. Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor dijemput sebagai tetamu khas Presiden Paris Saint-Germain FC Nasser Al-Khelaifi untuk melawat pusat latihan serba canggih mereka di Paris semalam dan menyaksikan perlawanan Liga Juara-Juara UEFA menentang Aston Villa di Parc des Princes malam ini. PSG Campus yang dibina pada tahun 2024 adalah antara kemudahan fasiliti latihan bola sepak elit paling moden di dunia. Ia berfungsi sebagai pusat latihan setempat untuk pasukan bola sepak dan bola baling PSG, termasuk akademi mereka. Hadir sama adalah Tim Cahill, penasihat khas kepada DYAM pemangku Sultan Johor, Sunny Bill Williams, Duta Sukan Johor, Louis Garcia, Ketua Pegawai Eksekutif Kelab Bola Sepak Johor Darul Tazim, JDT, dan Kiko Insa, Pengarah Sukan JDT. Allah peliharakan Sultan.